Dekat tangan saya ni ada 10 keping 5 dinar emas public gold. Soalan dia, apa yang boleh kita buat kalau dah berjaya kumpul 10 dinar emas yang pertama ni? Satu keping 10 dinar ni cukup kuat dijadikan sebagai backup kecemasan. Contohnya kereta rosak. Dah ada 3 keping 5 dinar nilainya dah lebih RM60,000. Dah boleh kahwin tanpa berhutang. Dah ada 5 keping 10 dinar nilainya sangatlah besar. Dah boleh jadikan sebagai dana untuk pergi haji bersama tersayang. Malah saya ada lebihan lagi. 7 keping 10 dinar ni dah boleh jadikan sebagai modal bisnes besar-besaran. Ramai peniaga dah berjaya survive sebab dah ada simpanan dalam bentuk emas macam ni. 10 keping 10 dinar nilainya sangatlah besar. Dah boleh jadikan sebagai dana kecemasan untuk keluarga ataupun simpanan pesara yang sangatlah kukuh. Nampak tak, dengan berjaya kumpul 10 dinar emas yang pertama, kita boleh capai banyak matlamat kewangan dengan simpanan emas. Soalan penting, dah berjaya ke ada simpanan emas 10 dinar emas yang pertama? Kalau belum, nak tak saya bantu dapatkan 10 dinar emas yang pertama ni dengan cara yang mudah dan murah? Nak saya bantu, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu. So, dapat sesuatu? Cek komen, jangan lupa follow.